special durian Musangking seharga RM17 sahaja. Assalamualaikum kak. Kak, Salam. nak cendol special durian tu kak? Special durian ada? Satu. Okey. Dia cendolnya homemade je kak? Homemade. Mak akak buat. Dari tangan dia. Dah 20 tahun dekat sini. 20 tahun? 20 tahun dah besarkan kami adik-beradik. Dah Yap. cendol special ya. Okay. Cendol special ada apa je? Ada kacang, jagung, pulut dan durian. Ni durian apa kak? Kita guna durian Musangking, dek. Musangking? Ya. Okay. Okey, ini seharga RM17 sahaja. Okay. Okey. Kita gunakan santan original ya, santan kelapa original. Ni barang semua, topi semua homemade semua kan? Homemade, air tangan mak pek Jadi kalau special ada pulut, kacang, pulut, kacang, jagung. Kemudian, yes, satu lagi. Wah. Ni Musangking. Musangking. Apa dia? Santan fresh kan? Santan fresh. Kalau cendol biasa sini berapa kak? RM3 sahaja semangkuk. RM3. Boleh buat dua kak? Boleh. Nak tengok, okay. Okey, bismillah. RM3 je kan? RM3 sahaja. Cendol durian satu dengan jagung. Maaf, ada yang dah bayar. Dah bayarkan meja. Dah bayarkan, ha? Ya. Okey. Macam ni? Siap. Ni? RM3 sahaja semangkuk. Okey. Akak kalau kat sini cendol Mapi Ang buka macam mana? Contoh kat sini. Beroperasi daripada jam 12.30 hari sehingga pukul 5.30 petang. 5.30 Setiap hari. Setiap hari? Ya, cuti kecuali hari hujan saja. Okey. Baik kak, terima kasih.